Pernah dengar tak pasal unexplained subfertility? Jom dengar penerangan dari saya. Bila macam ni, ramai couple kata, oh, semuanya okey. Bila semuanya okey, apa yang kita nampak okey, tapi dia tak menjadi lagi, yang inilah yang kena cepat datang buat rawatan. Sebab kadang-kadang bila kita buat IVF, baru kita tahu, oh sebenarnya telur tu tak bersenyawa pun dengan sperm. Walaupun kita dah kenakan sperm dengan telur tu. Ataupun kita dapat tahu yang embrio yang terhasil kualiti dia tak memuaskan. Ada beberapa teknik rawatan yang kita perlu improve supaya naikkan peluang untuk mengandung. Mesti rasa sedih sebab sperm okey, telur okey, tube tak block tapi tak jadi-jadi lagi. Anda jangan risau because you are not alone. Ramai yang mengalami masalah macam ni, tetapi ramai yang berjaya apabila mereka mengambil langkah untuk buat rawatan. Sebab anda mempunyai prognosis yang bagus. Sebab telur ada, sperm ada, kita kena temukan dia je. Kita kena biar dia membahagi menjadi embrio yang baik untuk menempel ke dinding rahim. Sebab perkara ini dapat diatasi dengan rawatan yang terkini, termasuklah rawatan IVF. Apa lagi? Jom datang ke Sofia Bagi.